Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat anda semua. Saya Dazrin Kamarudin daripada Al-Aqsa Carpet. Sekarang ini kita berada di Masjid Negeri Shah Alam, iaitu Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Di sini kita akan menukar kapet yang lama kepada nafas yang baru. Kita tengok cabaran dan juga proses dia macam mana. Jom kita sama-sama saksikan transformasinya. Assalamualaikum Imam. Masya-Allah. Allahu Akbar. Syukur Alhamdulillah, hari ini kita berbesar hati kerana kita ditemani oleh seorang insan hebat yang berbahagia, Datuk Muhammad Farhan bin Wijaya, Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Saya nak tanya Imam punya pengalaman sebab Imam dari kat sini dah lama. Kapet yang sebelum ni yang digunakan selama 20 tahun Imam dan perbezaan dengan kapet yang digunakan sekarang, apa perbezaan yang paling ketara yang Imam dapat rasa? Alhamdulillah, sebelum ni kapet kita dah berusia 20 tahun. Sebelum daripada ni pun kapet daripada perasmian masjid ada kapet lain dan dah ditukar pada tahun 2005 kalau tak salah saya, lebih sebelum tu lagi, lebih kurang itulah. Jadi 20 tahun tu sangat-sangat wajar lah untuk kita tukar kapet. So pengalaman kita kapet yang baru ni jauh lebih baik daripada kapet yang dulu, dan apa spek yang kita minta pun diberikan lebih daripada apa yang kita minta. Itu yang kita rasa sangat terharu dengan pembekal kapet kali ini, dengan konsultasinya, dengan penerangannya, dengan khidmat nasihatnya. Jadi itu yang sebenarnya yang berguna kepada kita untuk kita membuatkan keputusan yang baik untuk masjid. Jadi keselesaan jemaah adalah keutamaan kami. Masya-Allah, Alhamdulillah. Kita boleh berjalan kali Imam, kita tengok betapa besarnya masjid ni, dan you guys akan dapat rasa sendiri apabila datang sendiri ke Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ni, betapa indahnya, betapa luasnya masjid ni. Memang sangat-sangat best, dan ketenangan tu Imam Ya, dia kapet ni kapet yang terbesar di Malaysia lah kot kategori masjid. Dah tak ada lagi besar lagi, inilah paling besar sekali. Masjid yang terbesar di Malaysia Imam. Jadi itulah memuatkan 24,000, dan kita minta saf itu pun tidak berganjak, mesti kedudukan saf, bunga mesti lurus. Itu kita cek satu persatu lah. Kerja kita sebagai pengurus masjid ni nak pastikan semuanya balik macam asal. So tidak ada lari. Nampaknya pembekal syarikat dapat buat lebih baik dan dapat berikan perkhidmatan tu lebih pada apa yang kita minta. Alhamdulillah, syukur. Cuma kalau saya boleh tambah untuk lebih menarik, desain kita kekalkan. So desain kapet dengan desain lama daripada awal pembinaan dulu adalah dikekalkan. Itu telah mendapat titah dan perkenan Dunia Mahmud Sultan Selangor lah. Tuanku sendiri yang berkenan desainnya mesti dikekalkan, dan warna juga kita kekalkan. Cuma kita buat lebih menarik lah. So desain kapet ni sama dengan Karawang yang ada tu sebenarnya sama. Benda tu apa yang ada di kapet tu yang ada di Karawang. Itu menjadi identiti kepada Masjid Negeri lah. So desain ni sebenarnya adalah bentuk bunga Selangor ni, bunga Tanjung. Ni sebenarnya desain ni bunga Tanjung. Bunga Tanjung adalah bunga rasmi Negeri Selangor. Ada berada di sini, berada di Karawang. So bukan kita buat sesaja tu. So, ada makna kepada kita semua. Jadi nak meningkatkan selain daripada sini bina Islam Masjid Negeri yang besar ni. Jadi ada juga ingatan-ingatan kita. Faktor mengapa kita kekalkan, mengapa tak tukar desain lain. Memang ada desain, tapi desain inilah yang berikan makna yang besar kepada rakyat Islam. Masya-Allah Imam, sangat mendalam. Lain dia punya hujahnya dan juga makna di sebalik desain yang dikekalkan daripada dulu hinggalah ke kini, ada sebab. Tambah pula pembekal bagi kita jenis yang sama dengan Masjidil Haram Datuk. So kita dapat menggunakan satu kualiti Wilton yang sama dengan kualiti Masjidil Haram, dan salah satu yang dibekal kepada Masjidil Haram. Alhamdulillah. Jadi daripada segi kualiti, daripada segi hygiene, so kita pilih satu kualiti yang terbaik untuk masjid yang terbaik dan cantik ni. Imam, boleh tak kita tahu lagi satu Imam? Masjid ni adalah antara masjid yang terbesar Imam. Berapa kapasiti masjid ni untuk solat sekali jalan Imam? Kalau full house 24,000. 24,000 Imam. Kita masjid yang terbesar di Malaysia, kubah terbesar di dunia, malah di Malaysia, dan menara tertinggi di Malaysia dan kategori masjid. Jadi mudah direkodkan di Malaysia of kapasiti masjid yang boleh memuatkan 24,000. Yang kita akan nampak pada hari raya akan guna full house lah. Pengalaman Imam bekerja bersama dengan Al-Aqsa Carpet ni untuk menyiapkan projek Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ni. Boleh Imam ceritakan sikit pengalaman Imam daripada kita mulakan perbincangan sampailah ke siap. Saya Aqsa ni dengar nama pada iklan, tapi saya tidak kenal Aqsa ni dengan lebih teliti dan lebih mendalam. Sehinggalah bila kita diperkenalkan untuk kapet ini dengan Aqsa, dan kita jumpa dengan Datuk Muhammad, kita datang kapet. Mula-mula kita dengar penerangan tu terlalu detail. Bila kita pergi pula ke kedai, tengok experience satu persatu, sehinggalah kepada hari pemasangan. So perjalanan tu daripada dia datang, Datuk Muhammad datang ke masjid, sampai kita pergi ke kedai, bincang lagi, tengok lagi jenis, keluarkan benang satu persatu, tengok detailnya tu. Bukannya dah apa-apa, tapi
dengar penerangan tu, lepas tu bila sampai pula ke hari pemasangan tu, saya mengikuti semua step itu. Dan kita tengok cara pemasangan tu dan sebagainya, kita nak yang terbaik. Jadi dengan khidmat nasihat dan apa yang kita minta Datuk boleh bagi. Kita nak macam ni, mesti lurus. Kita tunjuk Datuk satu nak kita macam ni, mesti macam ni, mesti macam ni, mesti macam ni. Kita dapat apa yang pada hari ini. Dan waktu pemasangan yang sangat signifikan kepada kita, masih ada berbaki lagi waktu dan kita dapat siapkan kapet dengan mengikut kehendak dan peraturan perolehan yang telah diberikan oleh pihak jabatan kepada besar. So sangat berpuas hati. Alhamdulillah sangat berpuas hati. Just for the record, Yes. kita dapat siapkan untuk Dewan Utama 12 hari tanpa mengganggu solat Jumaat. So aras bawah mengambil masa sedikit, lebih kurang sama 10-12 hari juga. Bahagian atas pula disiapkan dalam lebih kurang masa dalam 7 hari juga. Untuk bilik-bilik kuliah dan dewan-dewan lain dalam masa 10 hari. So in total time of installation is approximately sebulan 10 hari. Production dalam 2 bulan kita siapkan. Sangat-sangat cepat ya Imam. Alhamdulillah. cubalah. Manpower pun cukup. Saya tahu jumpa sampai 70 orang. 70. Ini satu kelebihan yang baik pada masjid. Kita dapat manpower dan berpengalaman. Itu antara pengalaman-pengalaman kita dalam buat kapet ni lah. Itu sejarah yang mungkin tidak direkodkan. Kami ucapkan ribuan juta terima kasihlah kepada Imam dan juga seluruh fikir masjid yang mempercayai kerja kami. Saya menjalankan amanah yang telah diberikan oleh kerajaan negeri kepada kita. Kita bekerja dan nak mencapai ke tujuan yang sama. Jadi macam mana kita nak kerja bersama untuk sampai kepada tujuan itu. Itu yang tugas saya adalah menyatukan kita, macam mana kita nak sampai ke tujuan yang sama. Betul. Jadi kita buat tu atas nama rumah Allah Taala. Jadi keselesaan tu ada keselesaan jemaah. Mudah-mudahan amalan tu diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Amin insya-Allah. Masya-Allah. Imam ada kata-kata akhir kepada semua penonton kita Imam? Kepada kepada masjid-masjid di seluruh yang mendengar dan melihat kepada video ini, mudah-mudahan keselesaan masjid itu tanggungjawab kita. Keselesaan yang beribadah dan mudah-mudahan dengan keselesaan itu termakbulnya amalan kita insya-Allah. Amin insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Imam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sama. Jadi itulah dia proses penukaran daripada kapet yang lama kepada kapet yang baru untuk Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, iaitu Masjid Negeri Shah Alam yang dibuat oleh Al-Aqsa Kapet. Jadi jika anda semua memerlukan perkhidmatan kami untuk menukar kapet masjid daripada yang lama kepada yang baru mahupun desain-desain custom, kami ada untuk anda. Jadi jika memerlukan perkhidmatan kami, jangan lupa hubungi Al-Aqsa Kapet. Al-Aqsa Kapet, barang-barang berkualiti tinggi dengan harga kilang. Al-Aqsa Kapet, barang berkualiti tinggi dengan harga kilang.